yang awak tengok tu sebenarnya 4 bulan yang lepas, tapi diviralkan semalam. Okey, dengar dah. Benda tu sebenarnya dah ditokok tambah. Anak akak menangis, sebenarnya bukannya dimarah oleh suami akak. Dia sendiri terjatuh masa tu sebab dekat situ ada batu-batu. Akak ambil terus anak akak, dokong anak akak, tapi orang kata suami akak menengking budak tu. Padahal tak, suami akak punya suara memang kuat. Akak dah hidup dengan dia lama. Akak tahulah dia punya percakapan macam mana, suaranya. Faham? Tapi orang yang viralkan video tu cakap suami akak tu marah-marah akak, macam kata nak bergaduh. Padahal bukan. Lagi satu, sebenarnya suami akak datang ke tempat kerja akak masa tu masa tak mengizinkan sebab suami akak nak masuk kerja pukul 7, tapi akak kena OT sampai pukul 7 masa tu. Itu yang suami akak kata akak kena ambil anak dulu sebab dia nak masuk kerja. Tapi